Man, apalah yang kau dah buat ni? Kalaulah bukan sebab kebebasan yang kau pertahankan sangat tu, benda takkan jadi. Last kali, satu apa pun tak dapat. Betapa jahilnya aku masa tu. Semua kebaikan yang Abah buat, tak ada satu pun yang aku hargai. Abah satu, kita makan sama-sama jom. Tak apa, lain kali bah. Sorry bah. Bagi aku, Abah ni suka mengongkong hidup aku. Tak bagi channel langsung aku nak enjoy macam orang lain. Man, tinggalkanlah sekejap pun tu Man. Ini Allah panggil kita ni. Jom kita semayang, jom. Bah, abah tak nampak ke orang baru je balik daripada sekolah. Penat tau present tadi. Abah bukannya pernah ambil kisah pun pasal Iman. Kan? Sampailah aku jumpa satu momen paling tepat untuk aku keluar daripada kongkongan hidup yang dah lama aku benci. Maafkan Abah. Bah. Sekejap. Ya Allah, bah. Belajar salah, tak belajar salah. Baik tak payah belajar macam ni. Abah ni kalau sehari tak menyusahkan Iman boleh tak? Abah duduk apa lagi kat situ? Takkanlah nak biar Iman yang lap. Lap lah. Maafkan ayah Man, maafkan ayah. Ayah cuma nak bagi awak air je. Maaf apa benda? Kalau sehari tak menyusahkan memang tak sah. Abah tahu tak? Abah dengar sini betul-betul. Iman dah lama nak cakap benda ni. Tapi Iman simpan je. Hari ni memang Iman nak lepas semua benda. Kalau bukan sebab Abah yang bawa kereta hari tu, Mak takkan mati. Mak boleh hidup bahagia dengan Iman, tahu tak? Kau dengar tahu orang tu? Man, ayah minta maaf Man. Dah lah. Biar aku keluar daripada rumah ni. Aku cari tempat baru lah. Man, jangan Man, jangan. Dan yes, akhirnya aku percaya keluar daripada hidup yang paling aku benci tu. Sebab itulah aku pilih untuk hidup dekat bandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, kau dah sampai? Masuk. Masuk tak kunci tu. Oi Kim, apa khabar? Sihat Sihat pula. Oi, makin sihat kau sekarang Ya, Dulu kau kecil je. Ya, kat kampung mana sama kat sini Man. Aku boleh masuk ni? Jom. Okay. Kau mesti penat kan? Okay Man, ni nanti bilik kau. Okay. Tapi belum kemas-kemas lah. Nanti aku tolong kemas-kemas sikit. Yang ni pula depan bilik ni. Ni bilik Jai tau. Kawan aku lagi satu yang aku cakap tu. Kim, kat luar tu motor siapa banyak sangat tu? Kata 3 orang je duduk. Oh, tu motor customer aku. Aku kan budak otomotif. So aku ada job repair motor dia orang. Oh, tapi kau belajar lagi ya? Aku belajar lagi sahaja buat side income. Alang-alang lah. Sebab aku pun tengah cari side income. Yelah. Alhamdulillah sepanjang aku kenal Hakim ni, banyak betul manfaat aku dapat daripada dia. Dia lah yang bantu aku nak cari side income daripada Grab ni. Dia lah juga yang bantu aku masa aku struggle nak study. Dan tak lupa, of course, dia lah yang banyak ajak aku untuk solat. Waktu aku rasa berat betul nak solat. And effect dia, Alhamdulillah, income aku pun makin stable. Kim. Aku dapat dekan musim ni. Akademik aku terjaga. Dan aku siap boleh beli kereta second hand lagi. Tapi itulah, jauh di sudut hati aku sebenarnya masih tak rasa puas. Aku belum jumpa kebebasan yang aku nak tu. Ada nak 3,000 ke pendapatan aku sebulan, okey lah. Banyak Sampailah aku bertemu dengan Jai. Dialah pintu pada kebebasan yang aku nakkan selama ni. Tak ada lah, biasa. Tapi aku tahu kau mesti nak pakai banyak duit kan? Tak ada lah, okey, cukup ni. Tak apa, aku ada job lain untuk kau. Senang lah. Kau jangan macam-macam lah. Tak apa, buat kat rumah pun boleh. Senang lah. Kau ikut je aku. Tak payah sembang lah hal haram. Aku langgar je semua tu. Masa tu, aku mana kisah pasal benda tu. Yang penting, duit aku masuk. Tak cukup sampai kat situ. Nak kata rosaknya budak Jai ni, dia lah yang kenalkan aku dengan dunia percintaan. Dan of course lah,
Normal seorang lelaki, rokok tu memang tak lari ya. Lama-kelamaan, aku dah anggap Jai ni macam abang aku sendiri. Aku percaya je dengan dia ni. Tiap tahun Abah call. Tiap tahun juga aku memberi alasan yang sama. Sibuk, sibuk dan terus sibuk. Waktu tu aku sanggup tipu Abah semata-mata sebab nak spend time dengan Jai. Tanpa aku sedar, kebebasan yang aku cari selama ni sebenarnya takkan bertahan lama. Alah, yang perkataan orang selalu sebut tu, tak semua benda yang kita suka ni baik untuk kita kan. Ambilkan aku air sekali dengan ubat tau. Nak buat puasa ni. Nah, kau rehat dulu sehari dua. Ni kau tinggal sehari dua pun tak apa. Aku mula diuji. Waktu tu akademik aku slowly but surely makin teruk. Duit sewa pun aku tak boleh nak bayar. Macam mana aku nak cover income aku ni? Rugi lah macam ni. Duit sewa pun lama dah tak bayar ni. Jai, kau kena tolong aku ya. Aku dah tak ada duit ni. Sabar. Aku dah tak ada duit. Sorry bro, aku pun sengkit sekarang ni. Uish, macam mana? Aku nak jual apa kat Hakim ni? Aduh, kau minta je, dia kan baik je. Last kali Hakim juga yang aku susahkan. Sorry Hakim. Sekejap. Maghrib dah ke? Maghrib dah. Aku tak larat lah nak buka puasa ni. Nanti kau buka tau. Aku dah letak makanan atas meja tu. Okay. Dia yang banyak bawa aku jumpa doktor. Walaupun aku tak tahu kesibukan dia macam mana. Jadi doktor, apa masalah dia doktor? Awak ni sebenarnya ada masalah kegagalan buah pinggang. Dan nasib baiklah awak datang awal sikit. Kalau lambat sikit je, mungkin awak dah tak ada kat sini. So doktor, rawatan apa yang saya kena ambil sekarang ni? Buat sementara waktu ni je lah yang ada. Ubat untuk awak tahan sakit dulu. Untuk beberapa minggu ni. Tapi kalau awak betul-betul nak sihat, satu cara je. Awak kena cari penderma untuk buah pinggang awak tu. Apa dia doktor? So saya kena cari penderma ke? Mana saya nak cari doktor? Saya dah lah tak ada duit. Tak apa Man. Kita ikhtiar sama-sama. Nampak lagi ni. Apa ni? Hello? Hello? Ni Iman ke? Ya betul. Saya tengah bercakap dengan siapa ni? Saya doktor yang awak jumpa hari tu. Saya ada berita gembira sikit. Penderma yang awak cari tu dah jumpa dah. Apa dia? Betul doktor? Ya betul. Awak tak payah risau dah pasal penderma tu. Nanti awak datang je ke sini. Okey? Ya Allah, terima kasih banyak doktor. Baik-baik, saya segera datang. Okey, siap pun motor ni. Haus lah. Minum sekejap lah. Senang kata mungkin dialah hero yang Allah hantarkan untuk bantu aku dalam hidup aku ni. Kau tahu, dia siap kantaikan lagi segala agenda-agenda si Jai ni. Kenapa dia nak rapat dengan aku time tu? Oh Jai, ini muslihat kau rupanya. Okey. Apa? Jai. Kau sini je. Kau nak pergi mana ni? Aku nak pergi lepak lah dengan member aku. Oh, kau nak pergi lepak. Sebelum tu aku nak tanya kau satu soalan. Alhamdulillah. Apa kau buat dengan Dak Iman tu? Aku buat apa? Aku lepak dengan dia lah macam biasa. Kau jangan buat tak tahu. Ni apa cerita ni? Ni kau kan? Sekarang kau baru tahu perkara sebenar. Aku dah lama tak berhati dengan dia ni. Pada budak kampung je. Bajet-bajet nak ada kereta bagai. Relax lah. Sebab tu je. Kau ni selama ni aku ingat kau kawan tau. Kalau macam ni dah perangai kau belah pada rumah ni. Kau belah sekarang.
Kalaulah aku tak tinggalkan kampung masa tu, mungkin aku boleh jadi lagi baik daripada sekarang ni. Tapi itulah, benda dah nak jadi. Hadap je lah. Apalah perasaan abah kalau dia tahu aku dah jadi macam ni. Amboi, jauhnya termenung. Dah sampai ke bulan ke tu? Kenapa ni? Aku nak minta maaf lah. Aku dah banyak susahkan kau sama ni. Lepas tu, terima kasih kak lah. Kau yang tolong bayarkan duit sewa masa aku tak boleh nak bayar. Lepas tu satu lagi, kau kan yang tolong carikan aku buah pinggang tu kan. Aku minta maaf lah, aku dah banyak gila susahkan kau. Serius, aku memang hutang budi. Aku tak tahu nak balas macam mana dengan kau ni. Tak ada hal lah. Tapi kan, kau ingat selama ni semuanya daripada aku ke? Maksud kau? Man. Kau tak tahu ke selama ni siapa yang tolong kau? Selama ni, orang yang banyak berkorban untuk kau adalah ayah kau. Dan dia yang derma buah pinggang dia untuk kau. Abah, kau jangan main-main game. Buat apa aku nak tipu kau? Tapi bila aku tengok kau tak balik, kesian aku tengok abah kau. Baliklah Man. Aku bukan tak nak balik. Tapi kau tahu kan prinsip aku apa. Abah aku tu pula macam mana. Tapi sampai bila Man? Kau pun tak tahu sampai bila Allah nak pinjamkan abah untuk kau. Balik je Man. Kau takkan faham game. Sudah. Nasihat macam mana pun kau tak nak dengar. Kau fikirlah dulu masak-masak. Aku gerak dulu lah. Awal ni aku rasa segan nak jumpa abah. Tapi bila difikir balik, aku kena tunaikan tanggungjawab aku sebagai seorang anak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa tu, aku berharap sangat-sangat abah boleh hidup lama lagi. Sebab aku nak biarlah abah yang mentarbiah aku. Supaya iman dalam diri aku kembali hidup semula setelah sekian lama dia terpadam. Bubur labuk, daging lebih. Ni yang Bapa suka ni. Alhamdulillah, adalah rezeki sikit Iman boleh beli. Makan bah. Bah, malam ni Abah tak perlu nak susah-susah. Iman dah beli ketupat instant. So, Abah rehat je malam ni. Abah tak perlu nak susah-susah Man, kamu ni duduk bandar semua benda nak jadi express. Apa kata kita buat guna tangan? Ikut Abah lah. Yang penting kita hias-hias sikit rumah ni. Okey bah. Dah penat dah ni. Ni pun dah lama dah kita kemas Ya. Esok nak raya dah ni bah. Alhamdulillah. Jom. Kita masuk dalam dulu Jom. Kita rehat. Esok boleh bangun awal lah. Betul? Nak minum tak boleh puasa pula kan? Itulah. Jom. Ya Allah Abah. Solat sampai tertidur kat sini. Ni dah takbir raya dah ni. Bah, jom bah. Kita solat sama-sama bah. Man dah siapkan dah baju tu bah. Ya Allah. Bah. Bah. Ya Allah bah. Namun begitulah kehidupan ini. Aku cuma mampu merancang, sedangkan perancangan Allah itu jauh lebih baik. Kau Hakim. Hello Kim. Assalamualaikum. Kau kena datang cepat sini. Abah aku dah tak ada. Aku yang betul-betul menyesal lah Kim. Tak ikut cakap kau dari awal. Kalau aku ikut cakap kau, mungkin aku boleh spend time lebih dengan abah aku. Tak apalah. Man, benda dah berlalu. Tapi tu Man, sebelum aku nak balik ni, sebenarnya abah kau dia tinggalkan satu surat dekat aku. Dia suruh paskan kat kau. Nanti kau baca lah surat ni. Aku gerak dulu lah. Kau jaga diri baik-baik Kalau ada apa-apa, beritahu je. Kehadapan anak abah Iman. Mungkin saat
tangan ini menulis, Iman masih marahkan Abah. Abah tahu berat untuk Iman terima. Dan Abah tak pernah salahkan Iman kalau Iman rasa Abah punca segala-galanya. Tapi Iman, ingatlah pesan Abah. Jaga circle kamu nak. Jangan bergaul sembarangan. Kita boleh berkawan dengan sesiapa sahaja. Tapi dalam bersahabat, kena pandai pilih. Kerana di luar sana, hanya sahabat yang baik akan bantu jaga iman dalam diri kamu. Maafkan Abah. Abah tak mampu nak teman kamu selamanya. Iman pun tahu, iman dalam diri ini tidak boleh diwarisi. Dan Abah takkan sentiasa ada untuk jaga iman dalam diri kamu. Kamu kena cari jalan pulang sendiri. Walau sejauh mana pun Iman lari, pintu rumah ini sentiasa terbuka. Dan doa Abah sentiasa ikut kamu, Iman. Ternyata kasih sayang Abah selama ni pada aku tak pernah berbelah bagi. Oh, jadi abang lah PIC untuk Quranic Circle tu lah? Lebih kurang lah. Kenapa tu? Tak adalah, saya berminat je nak join. Masih ada lagi ke kekosongan? Masih boleh saya daftar? Janganlah cakap macam tu. Kita orang ni sebenarnya open je. Siapa-siapa nak join. So, alang-alang tu, jomlah kita duduk dulu. Betapa sayangnya Abah pada aku. Dia telah pun mempersiapkan Tapi saya tak bawa borak. kehidupan yang lebih bermakna buat aku. Kita duduk dulu. Yang terus-menerus diberi kefahaman tentang tujuan hidup Abid dan Khalifah. Itulah makna kebebasan sebenar yang sepatutnya aku cari daripada dulu lagi. Sejak saat itulah aku nekat untuk hidup di bawah teduhan iman.